Angkatan Belia Islam Malaysia menggesa kerajaan dan semua pihak menghentikan budaya menggunakan kes rasuah sebagai alat ugutan serta tawar-menawar politik atau untuk menutup kelemahan tadbir urus. Menurut Presidennya, Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, pihaknya memandang serius kekeliruan dan keresahan rakyat berikutan isu rasuah yang kini dipersembahkan dalam bentuk retorik, persepsi serta perang propaganda. Katanya, slogan anti rasuah dilihat seolah-olah bertujuan mengukuhkan kuasa dan bukannya reformasi untuk membina negara. Justeru, beliau menuntut agar agenda anti rasuah dipulihkan kepada landasan sebenar menerusi reformasi institusi yang jelas, berani dan boleh diukur. Perkara itu antaranya termasuk memastikan kebebasan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, mempercepat pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Selain itu, memperkukuh perlindungan pemberi maklumat, menggubal akta pembiayaan politik yang telus serta memantapkan sistem perolehan kerajaan agar tidak terus menjadi ruang kronisme, katanya. Ahmad Fahmi berkata, hipokrasi politik tidak boleh dijadikan alasan untuk rakyat menyerah kalah kepada rasuah. Tambahnya, negara tidak boleh dipimpin melalui ketakutan dan permainan fail, dokumen mahupun tangkap layar, sebaliknya mesti dipimpin melalui undang-undang, ketelusan dan integriti institusi.